Klip dekat sini, klip dekat sini, kiri kanan. Tepi ada butang on dan juga dekat sini korang boleh charge Type-C. Sini knob untuk bagi lebih laju ataupun kurangkan laju. Sini korang boleh klip dekat slot korang ataupun dekat baju korang. Sini adalah dia punya air ventilation. Atas sini adalah dia punya fan. Tekan on. Dekat sini dalam sini dia ada indikator. Korang tekan sekali, dia ada tunjuk 69% battery percentage. Lagi sekejap dia akan tukar kepada dia punya fan punya laju. Korang nak naik sampai 100%. Fuh, memang kuat gila. So fan apa lagi kalau korang nak tahan lama, ada kualiti. Dari pagi pakai sampai malam bateri pun okey. Inilah geng Jisoo Life. Tetapi yang ini dia adalah fan yang korang pergi event, satu tangan nak pegang phone, satu tangan nak pegang kopi, tak ada tangan nak pegang fan. Pakailah fan ini. So cara nak pakai senang saja, korang turn on macam ni. Ini kalau bagi ibu nak dukung anak ke, nak bawa banyak barang ke, dia memang sesuai. Dia punya fan pun agak kuat. Korang boleh turn on sampai 100%. Ni kalau pergi konsert syok ni. Okey, dia punya bateri 4500 mAh bateri. Walaupun dia dalam ni dia jet fan, tetapi dia boleh tahan sangat lama lah. So nama untuk fan ini adalah Jisoo Life Neck Fan Life 5. Kotaknya simple saja macam ini. Dalam dia provide USB cable, user manual dan satu kad ajak korang macam mana nak pakai. Selain fan, dia datang sekali dengan dia punya lanyard. Free bagi korang. Korang boleh check dekat sini. Yang aku punya kelabu ada satu lagi warna biru. Macam example aku kapit dekat sini, lepas tu aku turn on kan. Lepas tu baju korang cover dekat dalam macam ni. So dalam badan korang semua ni akan jadi sejuk lah. Kalau korang nak blow sampai korang punya leher, dekat sini korang switch bagi dia lebih kuat. 100% aku tutup. Memang selesa. Sampai leher aku pun sejuk. So next time kalau korang pergi ke event, macam example Retro Havoc kereta punya event dekat kapak dalam kan, korang boleh selit dalam saja. Korang nak selit upside down bagi korang punya sini telok bagi sejuk pun boleh, no problem. Sepandai Jisoo Life mereka keluarkan barang yang macam ni. Imagine kalau aku ada fan ini, aku tak perlu ambil portable fan dah. Really makes my life simple. Jisoo Life.